Perkara yang paling asas dan paling pokok dalam apa jua aspek gerakan-gerakan dakwah ataupun kerja-kerja islah ialah islahun nafs, iaitulah kita mengislahkan diri, islahul qalb, mengislahkan jiwa, yakni membersihkan jiwa kita sendiri sebagai duat, menerusi penjernihan yang dituntut oleh syarak, membebaskan jiwa kita daripada kejahilan, membebaskan jiwa kita dari umuril mazmumah, perkara-perkara yang buruk yang akhir menjadi punca kepada kerosakan jiwa, meremeskan jiwa kita daripada prasangka sesama kita sendiri atau sesama yang lain, menetapkan kesabaran, menetapkan tawakal, menetapkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ke darjat yang paling tinggi dengan tidak merendah-rendahkannya. Sesungguhnya kedudukan jiwa di dalam setiap diri manusia merupakan asas kepada perjalanan hidupnya menuju ke hari muka. Dan apabila jiwa ini sudah rosak, maka apa jua binaan yang terbina di atasnya juga menjadi rosak. Seluruh aktiviti, seluruh pelaksanaan juga akan menjadi rosak. Maka benarlah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih, ala wa inna likulli jasadin mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiya alqalb. Mengertilah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, yakni seketul darah yang pejal. Apabila elok darah ini, ala pejalan darah ini, maka eloklah jasad itu keseluruhannya. Dan apabila rosak darah yang pejal ini, maka rosaklah jasad itu keseluruhannya. Maka ini merupakan asas yang pertama yang seharusnya kita mengambil peranan yang penting untuk islah diri kita sendiri sebagai satu persiapan untuk membawa agenda-agenda gerakan tajdid. Kerana pentingnya jiwa ini, maka ia mendapat liputan yang luas di dalam agama kita dan memperuntukkan jiwa itu sebagai syarat untuk amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Inilah aspek yang paling penting yang harus dijaga dan senantiasa dijaga, yang harus dibersihkan dan senantiasa dibersihkan. Semoga perjalanan kita itu dalam usaha memikul amanah Allah Rabbul Alamin, dalam memastikan perjalanan kita sebagai doa sentiasa sahaja lancar, licin, dan beroleh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Komponen lain yang menjadi teras untuk memperkuatkan gerakan islah dan tajdid ini ialah faktor luaran. Maka faktor luaran yang paling penting yang menjadi prasyarat kepada segala kejayaan aktiviti kehidupan ialah al-mal, iaitulah duit, fulus atau pitih. Imam Tirmizi rahimahullah
telah meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil almalu. Setiap umat itu pasti akan menghadapi mihnah, tribulasi ataupun fitnah kehidupan. Manakala fitnah atau tribulasi yang akan dihadapi oleh umatku ialah al-mal, iaitulah ekonomi ataupun duit. Maka di sini kita perlu mempersiapkan agenda-agenda yang boleh memberi penambahan kepada ekonomi kita. Kerana tanpanya segala-galanya agak sukar untuk bergerak dengan lancar. Dan hal ini sentiasa saja akan berlaku kepada golongan doa. Kelemahan-kelemahan juga akan wujud tanpa bantuan komponen yang seperti ini. Saya melihat komponen alma atau keuangan ini sudah menjadi salah satu teras di dalam keberlangsungan doa dakwah. Oleh kerana itu, kita harus mempersiapkan diri kita dengan kekuatan ekonomi, kerana dengan kekuatan ini kemajuan akan dicapai dan kelicinan perjalanan hidup sebagai doa juga insya-Allah akan menjadi berjaya.